Baik, pesanan mesra Abu Anas kepada semua muslimin dan muslimat, khususnya kita akan bertemu dengan hari yang bahagia, iaitu hari Tasu'a dan hari Ashura. Ini ramai orang tanya soalan, Abu Anas, bilakah kita nak puasa Ashura tahun ni? Jadi anda tengok kalender kita berbeza pula kalender kita ni. Kalender kita berbeza. Kalau ikut Mekah, sebab dia masuk awal hari, maka orang di Mekah hari Tasu'a dia hari Rabu, hari Ashura hari Khamis. Biarlah kita tak duduk Mekah, kita duduk sini, saya jawab sini. Jadi tuan-tuan dan muslimin dan muslimat, jangan lupa kita puasa hari Khamis. Hari Khamis ni 25 Jun 2026, itu dia panggil hari Tasu'a, hari 9 Muharram 1448. Hari Ashura, hari Jumaat 26 Jun 2026, itu dia panggil hari Ashura. Sabda Nabi SAW, siyamu yaumi Ashura, berpuasa pada hari Ashura, inni ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablah. Aku mengharapkan Allah Taala akan ampunkan kesalahan kita setahun. Puasa 14 jam, kafarah sana. Nabi pun puasa hari Ashura, suka dia puasa hari Ashura. Orang pun mari cerita, ya Rasulullah, Yahudi ni kagum berdoa dengan hari Ashura, besar sangat. Lepas bila Nabi sampai Madinah sallallahu alaihi wasallam, Nabi tengok orang Yahudi puasa hari Ashura. Nabi kata, puasa apa ni? Hari Ashura, hari Nabi Musa selamat daripada Firaun. Maka Nabi kata, nahnu ahaqqu bi Musa minkum, kami lebih berhak untuk hormat Musa daripada kamu. Maka Nabi perintah sahabat semua puasa. Alhamdulillah. Ujung-ujung dekat dengan ujung ni, orang mari repot ke Nabi, ya Rasulullah, Yahudi ni kagum dah dengan hari Ashura ni. Dia hari Ashura dia berpesta, dia suka begini. Maka Nabi kata, kalau aku hidup lagi tahun depan, la asuman tasi', aku akan puasa pada hari 9 dengan hari 10. Jadi oleh kerana Nabi sudah siap, maka mempersiapkan untuk kita. Jadi jangan lupa kita puasa 2 hari, hari 9, hari 10. Kita puasa hari 9, kebetulan tahun ni hari Khamis untuk Malaysia. Jadi kita puasa hari Khamis, hari Tasu'a di awal Muharram, 3 dalam 1. Kalau kita duduk Mekah pula, puasa Mekah pula, 4 dalam 1. Tak apalah, kita duduk sini, kita kihok sini, jangan duduk kihok lain. Jadi jangan lupa lah puasa hari ni, hari Khamis 25 hari bulan Jun, 9 Muharram, nama dia Tasu'a. Dan kita puasa pula hari Jumaat, itu dia panggil hari Ashura. Yang kemuncak dia timbul soalan, tak boleh puasa hari Ashura hari Jumaat saja kan? Kita bukan nak puasa hari Jumaat, kita nak puasa hari Ashura. Kita nak puasa hari apa? Hari Ashura, bukan puasa hari Jumaat. Tapi kena hari Jumaat tak ada. Dan kebetulannya kita dah kembar dah, Khamis Jumaat la mahzur, tidak ada lagi larangan. Eloklah kita puasa hari Jumaat, hari Khamis. Sebab hari Khamis kita sini 9, sudah jadi hari 10 di Mekah. Jadi kita kembar sekali, tak timbul lah khilaf. Saya nak puasa daripada hari Rabu lagi, dipersilakan. Jadi kita kempen lah. Kempen saya, muslimin dan muslimat, jangan lupa puasa hari Ashura dan hari Tasu'a pada tahun ini. Untuk Malaysia Khamis dengan Jumaat, untuk Mekah saat Rabu dan Khamis. Wallahu a'lam. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal amal. Mudah-mudahan Allah Taala beri kepada kita kekuatan untuk berpuasa dan bersedia untuk berpuasa dan meraih pahala yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.